Tapi KMM ni cakap nak mereka juga rebel, nak mereka juga. Jadi Jepun cakap, senyaplah KMM, aku. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ketiga tingkatan 4, iaitu tentang konflik dunia dan pendudukan Jepun. Dan fokus video kita pada hari ini adalah kita nak tengok subtopik 3.8, iaitu tentang perkembangan gerakan nasionalisme ketika pendudukan Jepun. Jadi subtopik ini kita tengok pasal apa? Kita nak tengok bila Jepun dah menjajah negara kita, bagaimana gerakan nasionalisme. Adakah nasionalisme itu termati begitu sahaja selepas British keluar ataupun dia terus meningkat? Okey. Jadi, apa yang berlaku dekat sini adalah bila Jepun memasuki negara kita, kamu kena tahu kedatangan Jepun itu telah meningkatkan, telah boostkan lagi semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat tempatan untuk mendapatkan kemerdekaan dan memperjuangkan kedaulatan negara. Okey, dan benda ini datang daripada mana, Sir? Sebenarnya, orang kata kedatangan Jepun tu, orang kata indirectly, sebenarnya Jepun tu, walaupun kita tahu Jepun adalah penjajah, tetapi Jepun tu sendiri telah memasukkan semangat perjuangan secara indirectly kepada rakyat-rakyat tanah Melayu. Sebab apa? Sebab bila Jepun masuk, Jepun menggunakan slogan, betul tak? Kalau video sebelum ni kamu dah pernah dengar, Jepun, kamu dah pernah belajar, Jepun bila dia masuki negara kita, dia telah menanam semangat propaganda. Alright, dia memenangi hati orang Melayu untuk orang-orang Melayu ni berjuang menentang penjajah British. Sebab apa? Sebab dia gunakan orang Melayu ni, dia sahaja memanaskan atau membangkitkan semangat orang-orang Melayu ni untuk menentang British, supaya orang Melayu akan membantu Jepun untuk menghalau British. Menggunakan semangat Asia, rancangan sekemakmuran Asia Timur Raya. Namun begitu, semangat ini dia terus naik dan meningkat walaupun British dah keluar. Dan walaupun British dah keluar dan Jepun menjajah negara kita, inilah kesilapan Jepun. Bila dia naikkan semangat nasionalisme, dekat situlah semangat ini makin berkembang. Okey. Dan ketika propaganda ini orang kata disebarkan kepada rakyat, ramai orang-orang tanah Melayu terpengaruh dan melihat bahawa Jepun ini akan dapat menyelamatkan kita. Jepun adalah orang kata penyelamat kepada kepada tanah Melayu dan dia akan bantu kita dapat merdeka. Dan antara orang kata orang-orang Melayu yang terpengaruh atau parti-parti politik yang terpengaruh dengan propaganda Jepun ni adalah KMM. KMM ni adalah Kesatuan Melayu Muda, satu parti politik yang memang orang kata tidak suka dengan penjajah British. Dan banyak ahli-ahli KMM ni dipenjarakan oleh British. Jadi Jepun sebagai nak mengambil hati orang Melayu, nak meningkatkan semangat supaya orang Melayu ni menentang British, jadi Jepun pun telah bekerjasama dengan KMM. Dan banyak ahli-ahli KMM yang sebelum ini dipenjarakan oleh British, alright, telah dibebaskan oleh Jepun. Jadi itu menyebabkan orang-orang Melayu ni dia terhutang budi dengan Jepun. Wah, Jepun telah membebaskan ahli-ahli KMM. Jepun telah membantu orang-orang Melayu. Dan pada waktu itu pun Jepun telah menjanjikan, kalau Jepun menang atau kata Jepun menang dalam Perang Dunia yang Kedua, Jepun akan beri kita merdeka. Dan benda ini menyebabkan KMM percaya. Kesatuan Melayu Muda percaya. Betul lah, Jepun akan bantu kita bagi merdeka. Kita kena tolong dia. Kita kena tolong dia menghadapi British. Sebab kita adalah Asia untuk Asia. Kita adalah semangat Asia. Jadi kita kena bantu Jepun untuk kita menghalau British daripada negara ni. Jadi itu menyebabkan KMM pun membantu Jepun memerangi British. Membantu menghalau British daripada negara ni. Tanpa KMM sedar, rupa-rupanya Jepun akan scam kita nanti. Cuma sekarang dia tunjuk dia punya watak baik dulu. Bila hujung-hujung, baru tunjuk. Ceng. Okey, aku pun adalah penjajah. Tapi buat macam mana? Sebab kita termakan dengan propaganda dan janji manis Jepun. Yang Jepun cakap nak bagi kita merdeka. Okey. So kalau mendengar dekat sini, apa tujuan orang kata slogan ni? Saya lupa nak terangkan tadi. Slogan ni kononnya, alright, dia bangkitkan semangat orang-orang tanah Melayu ni. Kononnya dia nak bebaskan tanah Melayu daripada penjajahan barat. Konon dia nak bantu orang-orang tanah Melayu. Tapi sebenarnya kita tahu benda itulah scam. Benda itulah penipuan.
Sebab dia pun adalah penjajah, takkan dia nak tolong kita. Tapi pada waktu itu kita tak tahu yang dia datang tu sebagai penjajah. Cuma dia menutupi wajah penjajah dia tu, dia beritahu dia nak tolong kita. Nak tolong kita, bebaskan kita daripada penjajahan barat. Dan dia janjikan kita merdeka, itu ini, macam-macam lah janji-janji yang jumpa bagi kat kita. Dan kita pun bantu. Dan ini datangnya orang kata kekecewaan dan juga kesilapan kita. Alright, bila kita terlalu terpercaya dengan propaganda Jepun, bila Jepun dah berjaya menguasai negara kita, apa yang KMM minta daripada Jepun? Of course kita minta merdeka. Where is our merdeka? Bukan kata Jepun nak bagi merdeka ke bila dah memasuki tanah Melayu, bila dah menang, bila dah menghalau British. Di situlah datangnya kekecewaan KMM terhadap Jepun. Okey, rupa-rupanya Jepun gagal beri kita merdeka. Jepun tak bagi kita merdeka pun. Dia menjajah negara kita lebih kurang setahun, tak bagi merdeka. 2 tahun tak bagi merdeka. Pada waktu inilah, kenapa pada waktu itu Jepun tak bagi kita merdeka? Sebab dia tak sokong perjuangan merdeka. Yelah, sebab dia memang nak menjajah. Cuma pada awal ni je dia cakap dia nak tolong kita. Sebab nak mudahkan kerja dia memasuki negara kita. Kita pun percaya. Tapi bila sampai dekat sini, rupa-rupanya Jepun tunjuk, sorry lah, aku tak boleh bagi kau merdeka. Aku tak sokong perjuangan kemerdekaan. Tapi KMM ni cakap nak merdeka juga. Rebel, nak merdeka juga. Jadi Jepun cakap, senyaplah KMM, aku bubarkan. Dibubarkan KMM, semua oleh KMM ni dibubarkan, tak ada dah. KMM diharamkan pada zaman Jepun. Selepas orang kata KMM ni mendesak Jepun untuk beri merdeka. Dan pada waktu inilah KMM sedar, kita dah kena scam. Kita dah diperalatkan oleh Jepun. Kita dah dipermainkan oleh Jepun. Sebab kita terlalu percaya dengan propaganda Jepun. Nampak tak guys? Jadi itu adalah bagaimana perkembangan nasionalisme. Tapi perkembangan nasionalisme ni akan berterusan. Dia akan terus berkembang sampailah seterusnya nanti pada bahagian yang kedua kita akan belajar apa yang berlaku bila semangat ni tak boleh nak dibendung lagi. Bila semangat makin bendung, makin ramai yang sedar tentang kejahatan Jepun pada waktu itu. Dekat situlah Jepun mula stres. Yang mana yang tu kita akan belajar pada video yang akan datang nanti. Akan ada 2 pertubuhan baru, ada Gyugun dengan Gyugan. Itu dalam video yang akan datang. Tapi apa yang kita boleh simpulkan daripada video saya hari ini adalah pada awalnya semangat nasionalisme itu muncul disebabkan propaganda Jepun. Sebab kita termakan dengan kata-kata Jepun yang Jepun nak memberikan kita merdeka, padahal Jepun hanya menipu kita sahaja. Dan di situ pun kita sedar kita telah diperalatkan oleh Jepun pada waktu ini. Ingat satu benda, kalau penjajah, dia tetap akan jadi penjajah. Sekali penjajah, selama-lamanya penjajah. Kita jangan percaya kata-kata ataupun kuasa asing. Alright, itu benda pengajaran yang kita boleh ambil. Alright, jadi itu saja untuk video bahagian yang pertama. Video ni satu lagi bahagian kedua. Jadi jangan lupa untuk follow social media saya yang lain. Dan sebelum tu saya nak orang kata bagi kita satu makluman, siapa yang nak dapatkan buku Shortcut Pandai Sejarah, buku digital, yang mana buku digital ini akan dibekalkan dengan video-video panduan. Maksudnya ada lebih kurang 130 soalan dan setiap soalan ini dia ada video. Soalan ni nak buat macam mana? Soalan ni nak buat macam mana? Soalan ni macam mana? Saya akan terangkan dengan detail. Siapa nak dapatkan buku digital Shortcut Pandai Sejarah ni, korang boleh tekan link di bawah di description, ataupun korang boleh layari www.pakarspm.com. Sebab sekarang kita tengah ada promo, kita tengah promo ada 50% diskaun ataupun promo separuh harga. Kalau nak maklumat lanjut tentang harga buku dan macam mana dapatkan buku ni, korang boleh tengok dekat link dekat yang saya letakkan di description group di description video ini. Alright, so itu saja. Jangan lupa follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama, Hisrozi. Dan kalau korang ada apa-apa lagi topik yang korang inginkan, korang boleh komen di ruangan komen, boleh? So itu saya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam video yang akan datang dan jangan lupa tagline Cikgu Rozi, let Hisrozi teach you history. Bye.